Dalam video ni saya ingin menunjukkan anda satu lagi AI alternatif kepada ChatGPT. AI ini dinamakan sebagai Grok. Anda boleh gunakan Grok ni di browser dengan pergi ke grok.com, grok.com. Apa yang saya sangat suka dengan Grok ni, ada banyak benda. Yang pertama sekali adalah dia punya interface. Kalau anda lihat di sini, di sebelah kiri ni adalah menu dia, yang mana dekat sini kita boleh chat. Kemudian voice ni adalah untuk berbual terus kepada Grok. Imagine ni adalah untuk buat video dan juga buat gambar. Dan projek ni adalah untuk kita simpan kita punya file. Dan bawah ni adalah kita punya chat yang pernah berlaku bersama dengan Grok sebelum-sebelum ini. Kita boleh tutup menu tepi ni dengan klik di sini dan dia nampak kemas sekali. Jadi kita cuba function dia satu persatu. Yang pertama sekali adalah chat seperti biasa. Jadi chat ni seperti juga ChatGPT, anda boleh tanya soalan, anda boleh suruh dia buat konten, anda boleh suruh dia buat copywriting dan macam-macam lagi. Saya berikan contoh di sini. Buat satu konten tentang kelebihan simpanan kecemasan. Gunakan bahasa seperti orang bercakap dan tak terlalu formal. Ini contoh, okey. Okey, nampak tak ayat yang dihasilkan? Memang tak formal lah. Tapi terus terang saya cakap, kalau dari segi reasoning ni maksudnya setakat mana dia faham apa yang kita cakap, Grok ni memang rendah sikit lah berbanding dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT punya reasoning tu lagi tinggi, maksudnya dia lebih faham apa yang kita nak dan juga apa yang kita cakap, dan cara dia respon kepada kita memang lebih baik lah. Tu adalah sedikit lah kekurangan Grok ni, tapi overall still boleh pakai. Okay, itu adalah dari segi chat. Kemudian kita tengok function yang kedua ni pula adalah dari segi voice pula. Okay, kita cuba. Hai Grok. Hai Ali. Apa khabar hari ni? Baik je, sibuk sikit tadi. Okay Grok, okay? Sebenarnya sekarang ni saya sedang rakam video untuk menunjukkan kepada orang tentang kelebihan Grok ni. Oh, best tu. Nak saya tolong demo apa? Tolong bagi tahu orang apa kelebihan Grok ni berbanding dengan AI yang lain sebenarnya. Baik, izinkan saya jelaskan ringkas. Apa yang buat Grok lain sikit dari AI lain, macam ChatGPT atau Gemini. Pertama, Grok dibina oleh xAI, syarikat Elon Musk, dengan misi cari kebenaran alam semesta. Bukan sekadar jawab soalan, tapi bantu faham dunia secara mendalam. Kedua, saya ada akses real-time ke data dari X, dulu Twitter. Jadi boleh bagi info terkini pasal berita, tren, atau apa yang orang cakap sekarang. Tak macam AI lain yang bergantung data lama. Ketiga, saya humoris dan tak takut cakap belak-belakan. Inspired by Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Jadi jawapan saya fun, tak boring. Dan ya, saya boleh jalankan kod, cari web, atau analisis gambar video dari X, kalau perlu. Secara keseluruhan, Grok lebih curious dan helpful, tanpa batas korporat yang ketat. Apalagi nak demo? Okay, nampak tak dia punya cara dia bercakap dengan kita? Yalah, bunyi bahasa tu Indonesia lah sikit. Tapi insyaAllah mungkin nanti ada feature yang boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Okay, itu yang kedua tadi, yang voice tadi. Okay, yang ketiga ni adalah imagine. Imagine ni boleh buat dua benda, iaitu boleh buat gambar, image, dan juga boleh buat video. Dan size terus kita boleh pilih sini. Sama ada kita nak guna size 9:16 ataupun secara melintang ni 3:2 ataupun square 1:1. Terpulang pada kita lah. Katakan kita nak buat video untuk TikTok lah, kita ambil size 9:16 ataupun 2:3 secara menegak ni lah. Image ni memang dah biasa kita buat, tapi saya nak tunjuk kat sini dari segi dia punya video. Apa yang menarik pasal Grok ni adalah dia boleh buat video dengan bahasa yang simple sahaja. Banyak juga AI yang buat video ni, kalau kita bagi bahasa yang simple, dia susah nak faham.
Tapi kalau Grok ni kita bagi bahasa yang simple, dia boleh buat dengan baik. Sebagai contoh macam ni, seorang kanak-kanak dari kampung sedang bermain di tepi sawah sambil menangkap ikan puyuh. What should seolah daripada drone. Okey, contoh. Dia boleh guna bahasa yang mudah saja. Sebab ada setengah AI ni kita kena bagi detail baru dia faham. Tapi Grok ni tak perlu sedetail tu. Dia boleh faham, tu yang saya suka lah. Dan yang paling best lagi adalah dia punya quality video. Nanti kita tengok quality video dia ni macam mana. Okey, dah siap. Nampak tak? Memang cantik kan? Memang cantik. So tu adalah function image. Okey, yang seterusnya ni adalah projek ni, maksudnya kalau kita nak susun kita punya file lah. Mungkin ada satu projek tu banyak file dari segi gambar, dari segi chatting dan sebagainya, kita boleh susun dalam ni. So itulah dia alternatif kepada ChatGPT yang sangat-sangat simple. You all boleh guna. Yang bestnya adalah guna secara percuma. Kalau nak upgrade pun boleh juga, tapi yang percuma ni pun dah cukup. Sebab AI lain, kalau yang percuma, gambar tak boleh buat banyak, video tak boleh buat banyak, tapi Grok ni memang cukup. Dalam satu hari dia bagi kuota yang sangat-sangat cukup untuk kita buat kerja kita. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya untuk AI Grok ini. Anda boleh follow saya untuk lebih banyak lagi tips yang menarik.